Setiap awal tahun kita akan menunggu siri Redmi Note yang terbaru kan. Cumanya kebelakangan ni lah, siri Redmi ni dia tak hype sangat macam dulu. Kalau dulu keluar je Redmi Note 10, Redmi Note 11, orang akan ternanti-nanti dia nak chipset yang padu kan. Ada skrin AMOLED dengan harga yang murah. Mereka menantikan yang itu. Cumanya dah sampai sekarang sehinggalah Redmi Note 15 series. Apa je yang baru kat smartphone mereka kan? Tapi untuk kali ni kita nak review. Ini dia Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Inilah varian yang paling tinggi untuk siri Redmi Note 15 kali ni. Jadi jom. Jadi benda pertama yang anda akan lihat dekat smartphone ni ialah bahagian skrin. Tapi apa yang anda perlu tahu iaitu skrin dia sangatlah lebar kat sini. Sebenarnya sangat luas. 6.83 inci kat sini. Tak semua orang suka skrin yang besar. Okey, kalau yang dah biasa tak apa. Tapi kalau yang tangan kecil tu dia macam susah sikit nak pegang. Kalau macam saya ni pun agak struggle nak pegang satu tangan kan. Tapi kalau dah biasa dia bukanlah satu masalah. Cuma kalau yang tangan kecil tu dia macam tak apa selesa dah nak pegang. Tapi yang menarik, skrin dia dah cantik kat sini dengan skrin 1.5K kat sini kan. Jenis AMOLED, dia tak ada curve tau kat bahagian tepi. Dia just curve sikit, itu biasalah, standard lah tu. Dengan refresh rate dia iaitu sehingga 120Hz dan kecerahan dia sehingga 3200 nits. Jadi untuk kalau anda pergi buat aktiviti bawah cahaya matahari kat dataran ke dekat padang ke, anda still lagi boleh nampak skrin dia. Dan kali ni Redmi menambah baik smartphone mereka, yang mana mereka memberikan ini dia kekuatan dekat bahagian depan ni iaitu Corning Gorilla Glass Victus 2. Sebelum ni adalah kita dengar tentang Saber Eye dan sebagainya. Itu pun antara yang kuat juga, tapi dia segmen lain lah, segmen yang curve dekat bahagian tepi kan. Segmen ni segmen yang flat sikit, tapi kat bahagian tepi ni dia macam lengkung sikit je. Dia bukanlah satu masalah pun. Dan kekuatan untuk bahagian skrin ni bagi saya agak lasak, tetapi mereka menambah lagi untuk lebih tahan lasak kat sini dengan memberikan IP rating 69K. Titan durability kat sini kan, yang mana kalau anda terendam dalam air kena habur kena hujan bukanlah masalah untuk smartphone ni. Sejak pada tahun lepas kita akan nampaklah pelbagai jenis nama dah start untuk implement IP69K kan, tapi ada yang IP69 saja. Kalau yang ada K ni dah lebih tahan dari segi kalau anda terendam lama kan, dari segi tekanan, kena water jet. Yes, smartphone ni memang kukuh, memang kuat. Dia lebih fokus lah kepada anda yang buat kerja-kerja kat lapangan tu kan, yang kepada rider-riders yang kadang-kadang hujan nak simpan phone pun tak sempat kan, nak tengok map sebagainya kan. Berbaloi lah smartphone macam ni. Dan bila kita beli smartphone ni harga dia bukanlah murah kan, harga dia mahal. Jadi kita tak nak lah kalau jatuh sikit pun dah cepat pecah kan. Benda tu kita kalau boleh nak elakkan. Jadi nak elakkan macam mana? Anda carilah sebuah smartphone yang ada IP rating yang lebih tinggi. Korang-korang kalau masuk air ke tak ada malah dia tiba-tiba rosak kan. Okey, itu ketahanan dari segi fizikal. Macam mana ketahanan lain? Okey, dia ada ketahanan dari segi bateri juga dekat sini. Kali ni mereka gunakan silicon carbon dan bateri dia memang sangat besar, 6500 mAh. Kalau tanya saya benchmark untuk tahun ni, saya letakkan 5000 mAh lah. Kalau bawah tu memang tak logik smartphone ada bawah 5000 mAh tahun 2026, kecuali iPhone kita letak tepi. Tapi yang ini 6500 mAh dan yang paling saya suka, dia tak tebal sangat tau. Kalau macam sebuah smartphone yang sebelum ni, saya pegang ada yang bateri besar tapi tebal dan juga berat. Yang ini dia just ngam-ngam. Nak kata ringan tu tak lah, tapi just okey lah bila nak pegang. Cuma bila pakai casing memang rasa bulky lah. Phone ni kan dia macam ketebalannya dah ada sikit dan dia agak berat sebabkan bateri dia yang besar. Tapi kalau nak banding dengan model-model Redmi sebelum ni, bateri dia tak adalah terlalu besar macam ni. Yang ini saya rasa untuk kegunaan harian sehari pada pagi sampai ke malam tu boleh je. Kecuali kalau anda guna untuk intense, main game dan sebagainya kan. Tapi kalau anda memang seorang kaki game, anda kena standby charger. Jangan risau, charger dia ada. Dia support 100 watt hypercharge dekat sini. Jadi anda tak perlu pun tunggu lama untuk dia charge penuh pada 0 sampai 100%. At least anda ada 30 minit macam tu je kan. Bolehlah untuk dapatkan bateri yang boleh katakan hampir penuh. Tapi kalau kebal, kalau tahan saja tak function sangat. Kalau kata dia punya prestasi dia tak power kan. Okey, kat sini saya boleh katakan prestasi dia untuk harga dia. Kalau promosi anda boleh dapat 1999. Kalau tak promosi harga dia 1899 dan anda boleh dapat Snapdragon 7S Gen 4.
Sebuah chipset 4 nanometer, nak kata dia powerful sangat sampai flagship tak juga, tapi di bawah sikit flagship dekat sini. Cumanya dia pakai UFS 2.2. Kalau anda tanya saya lah, untuk 2026 ni kalau boleh UFS 2.2 tu dengan harga macam ni dia masih okey lagi sebabkan dia bagi storan yang besar. Cumanya kalau boleh kita nak move on lah pada UFS 2.2 ni sebab dia tak adalah laju sangat sebenarnya kan. Itu pendapat saya lah, tapi tak tahulah pendapat anda. Saya rasa kalau anda guna just benda-benda biasa, tak transfer data sangat kan, main game tak terlalu intens, benda ni bukanlah satu benda yang anda perlu titik berat. Apa pun saya dah cuba untuk gaming dan saya boleh katakan prestasi gaming dia memuaskan lah. Kalau anda main game-game yang boleh katakan dia dah optimize dan tak terlalu berat macam Mobile Legends, PUBG Mobile, anda nak guna grafik tinggi untuk game-game macam ni bukanlah satu masalah, dan bila anda main pun dia tak adalah rasa panas dekat bahagian belakang. Sebelum ni saya pernah test dengan phone-phone yang agak nipis kan, memang saya boleh katakan rasa jugalah suam-suam kuku. Yang ini dia tak berapa. Cuma kalau anda main game-game yang intense macam Genshin Impact ke Honkai Impact ke apa lah, iaitu yes memang anda rasa panas sedikit. Cumanya saya tak galakkan kalau anda main game-game macam tu anda gunakan grafik yang tinggi, sebab 7S Gen 4 ni dia tak adalah terlalu prestasi tinggi sangat macam flagship. Dia just nice kalau anda main game macam tu dengan grafik medium saja. Bukan tak boleh nak guna high, cumanya bila high nanti dia macam ada frame drop sikit. Jadi kita dah tahu bateri dia okey kat sini, besar dengan fast charging kan, memang kita tahu sebuah benda. Cumanya ni kamera 200 megapiksel ni macam mana kualiti dia. Okey, pernah dah tahu 200 megapiksel ni tak adalah mewakili tentang kualiti dia sangat, tapi 200 megapiksel, angka 200 ni dia macam lebih kepada untuk anda zoom sikit je. Apa pun tangkapan yang saya dah tangkap kat sini, saya boleh katakan dia punya tangkapan tu biasa untuk phone dengan harga macam ni. Bukanlah best sangat dan bukanlah teruk. Anda boleh tengok gambar-gambar yang saya tangkap kat sini, detail untuk gambar tu bagi saya memang cantik, sharpness dia memang bagus. Cuma warna yang dihasilkan tu bukanlah kegemaran saya. Saya tak pastilah benda ni bukan sama untuk semua orang kan, sebab dia macam subjektif sikit. Jadi untuk anda, mungkin anda suka dengan warna yang macam ni. Dan kalau anda guna portrait, satu benda yang saya suka kat sini lah, bila anda tangkap tu anda boleh pula adjust aperture dia kan. Anda nak blur yang lebih kuat kat bahagian belakang ataupun anda nak blur yang biasa-biasa saja. Benda ni bagi saya memang satu benda yang kalau boleh semua smartphone brand mesti ada lah benda ni kan. Sebab benda ni bagi saya kadang-kadang kita nak blur dia lebih, kadang-kadang kita nak blur dia sikit kan. Cumanya kita dah tangkap gambar tu. Itu beza dia. Ya, ini Redmi Note 15 Pro Plus 5G boleh buat. Jadi secara kesimpulannya, phone ni siapa yang nak pakai kan? Nak kata bateri dah besar, boleh ke semua orang pakai? Okey, phone ni untuk anda yang memang beli smartphone untuk jangka masa yang lama, mungkin nak pakai 2 hingga 4 tahun kan. Untuk orang yang macam ni memang saya syorkan lah, nak gaming pun gaming Mobile Legends, gaming tak adalah intense sangat, just guna nice okay? Tak terlalu kuat sangat penggunaan dia dan tak terlalu biasa sangat penggunaan dia. Scroll social media biasa-biasa tu kurang sikit lah sebab dia agak powerful kata saya. Ditambah kat sini dengan 4 tahun OS update. Jadi anda tak rasalah ketinggalan bila anda guna smartphone ni, dan 6 tahun untuk security patches dia yang ada kat sini. Jadi untuk jangka masa 2 hingga 4 tahun tu bagi saya smartphone ni memang bagus lah, dengan bateri yang besar, skrin dia dah AMOLED dekat sini kan. Speaker dia jangan risau, speaker dia ialah stereo speaker, memang dua-dua ni boleh dengar. Untuk anda yang memang memerlukan sebuah smartphone yang intense lagi, ya maybe anda kena cari yang flagship lah, harga 2000 ke atas kan. Yang ini bukanlah pilihan yang terbaik sangat kalau anda memang intens guna smartphone. Yang ini untuk orang yang biasa-biasa kerja berjabat kan, nak fast charging, nak semuanya cepat. Ini bagus. Pendapat anda macam mana pula? Apa kata anda tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah untuk kita punya Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Dan kalau anda rasa macam ada model lagi yang perlu saya review, maybe macam Redmi Note 15 Pro ke Redmi Note 15 5G ataupun 4G ke apa, kata komen kat bahagian bawah. Dan macam-macam, jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.